Alhamdulillah. Dengan sekali lafaz Muhammad Syafiq bin Sulaiman sah bergelar suami kepada Khairun Nisa Sahira binti Muhammad Syafiq. Alhamdulillah. So hari ni 23 hari bulan, tengah teman Ablong pick up kat Saira dekat airport. And then teman dia orang pergi fitting baju nikah. And then teman dia pergi ambil dia punya business card. Esok kahwin! In 600 meters, slide left onto 3739 Jalan Max. Vlog. Sebelum Yes. Jalan Raja Bahar. Dua kereta. Guys, aku yang bawa kereta. Bapak aku naik kereta lain tapi dia yang isi minyak. Make it make sense. Make it make sense. I've never isi minyak sendiri. Aku sampai kat homestay kata ada biru. Not sure though. Biru mana ke bang? Banyak biru. Saya tak tahu. Kita tak pernah. Tak tahu lagi mana satu. So ni persekitaran homestay kita. Cik homestay kita, homestay kita book. Di sana ada surau. So this is our car. And then kita orang book 2 homestay. But I'm going to show you satu ruang jelas because it's just the same, bukan bar. So masuk pintu, terus ada sofa, satu bed, tandas. Toilet. Masih santai. I drive the car. Belum lagi siapa? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
Muhammad Syafiq bin Sulaiman. Ya, saya. Saya nikah dan saya kahwinkan akan dikau dengan Khairun Nisa Sahira binti Muhammad Syukri yang berwakil wali bapanya kepada saya di hadapan dua saksi yang mendengarnya dengan mas kahwinnya sebanyak 3 dinar tunai. Saya terima nikahnya Khairun Nisa Sahira binti Muhammad Syukri dengan mas kahwin sebanyak 3 dinar tunai. Kasih pertama, kasih kedua. Alhamdulillah, dengan sekali lafaz Muhammad Syafiq bin Sulaiman sah adalah suami kepada Khairun Nisa Sahira. عرسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك